So hari ni kita akan review barang ni. Barang orang tak nak. So barang ni dari Japan. Aku dapat dia pun dalam 38 something macam tu lah. 3 atau 8 something macam tu. So aku ada tengok review. Dan harga asal dia dalam, kalau tak ada pakai Shopee voucher apa semua, dalam 4 lebih macam tu, 4 hingga 600 macam tu. So aku bertuah dapat Shopee voucher. So aku guna dalam, aku tengok harga. Kan Shopee kadang dia tak betul. Kadang dapat harga murah, kadang dapat harga mahal apa semua. So kebetulan aku tengok dapat 380. Dan aku terus grab. Dan barang ni dari Japan. Dan aku ada tengok juga review. Dan ada juga yang kata review barang dia datang tak pack dengan cantik. So bertuahnya aku sini kerana kotak yang digunakan kotak keras, bukan macam ada aku tengok kat review, kotak dia menggunakan kotak yang lembut. Dan aku harap barang aku tak kemek macam dalam review. Okay, alright. Oh wow. Okay, wow. Right. Dan ini first time juga aku beli dengan barang dari Japan, aku rasa. So berat dia pack dengan satu layer ya guys, satu layer. So kalau korang nak, aku boleh bagi nama kedai, aku boleh bagi nama kedai, aku boleh letak info dia dekat video kalau korang nak. Oh my god. Oh Tuhan. So barang ni antara barang orang tak hype sebenarnya. Dia hype mula-mula je. So sebab semua orang fokus Ryuki, Kuga Ultimate, apa semua kan. Jadi barang Marvel ni mungkin orang tak berapa suka, tak berapa minat. Tapi aku memang suka Andrew, Amazing Spider-Man, aku memang suka. So jom kita buka. So macam biasa, Mafex 248, tak tahu yang Amazing Spider-Man 2 yang lama punya nombor berapa. So sini aku agak excited sebenarnya. So ada posing apa semua. Okay, aku menyesal sebenarnya tak pre-order dia. Jadi bila ready stock, aku terus sambar. Okay, wow, damn. Alright. Kita ada certifying genuine product. Boleh scan apa semua untuk verify benda ni legit ataupun tak. Dan seperti biasa dapat stand Mafex yang aku takkan pernah guna sebab aku sayang. Dan the figure itself, mari kita buka. Oh wow. Figure ni dia tak ada plastik dia tak ada macam SHF apa semua. Tapi oh my god.
dia rasa solid, dia rasa agak berat sikit daripada SHF. Dan ya, mari kita tengok detail sekejap lagi. Aku nak play, nak main sekejap dengan dia ni, dan aku akan tengok ada paint defect ke apa semua, sebab aku dah nampak satu. What the hell. So selepas main dengan dia, dia okay, dia tak ada defect lain selain daripada mata dia ni. So mari kita tengok accessories. Aksesori dia datang dengan kaki yang bermagnet. Dia datang dengan tangan yang bermagnet. Tetapi kenapa what the hell? Sekejap. Kenapa datang dua tangan tangan kanan? What? Wih, what the hell? Okay, aku tak tahu macam mana nak refund ke apa ke, macam mana nak contact dengan Mafex untuk hal macam ni, dan adakah Mafex akan bagi refund kalau macam tu? Bukan refund, maksud aku bagi dia punya macam pengganti ke apa ke. So ini tangan buka atau crawling hands. Okay, kalau aku tak check, aku tak tahu. Tak tahu, macam grabbing hands. Mungkin pegang mask dia, pegang dia punya topping. Ini pun macam grabbing hands mungkin. Ini web swinging hand. Ini finger pointing hands. Dan dia punya web ni mengingatkan lebih kepada Toby. Dan ini macam biasa, sweeping hands. Kenapa ni? What the hell, man? Ayah. Dan oh my god, tak boleh buat keluar ke? Apa susah sangat. Okay, ni topeng dia. Tangan mana yang untuk pegang topeng dia sebenarnya? Adakah tangan ni? Rasa tangan ni. Rasa tak tahu. So lepas tu ada Andrew. Aku tak kisah dapat Andrew head sculpt ke tak dapat, cuma aku nak figure Amazing Spider-Man. Itu je aku nak. So ini bagi aku bonus lah. Ada ke tak ada, aku tak kisah. So okay lah. Okay, adalah nampak Andrew Garfield punya lookalike ke situ, walaupun ramai orang kecam. Dan oh wow, diorang tape. Okay. Dan banyak juga. Ada berapa pasang? 1, 2, 3 pasang. So kita start dengan yang paling pendek sekali. Ini yang paling pendek. Ada sepasang. Okay. Dan ada yang medium. Ini pun okay actually, not bad. Dan dia punya texture tu pun okay lah, nampak translucent. Dan the longest, yang terpanjang sekali, ada sepasang. Bagi aku Mafex dia tak kedekut accessories. Dia tak berapa kedekut macam SHF punya live action punya cerita. Macam Spider-Man live action punya. Damn, kedekut. Okay. Dan dia punya detail, dia punya texture semua okay. Okay, semua elok. Proportion dia bagi aku okay. Cuma
Ada orang kata terlalu buff. Bagi aku suka. Okay, ada detail apa semua untuk dia. Dan dia punya sini getah. Alright, dia punya sini pun ada detail. Oh, ada macam paint bleeding. Mafex, kenapa ni? Aku kecewa sikit dengan tangan. Aku baru kecewa dengan dia ni. Pasal aku kecewa dengan tangan pula. Macam so aku tak tahu macam mana boleh tak isukan benda ni dekat company Medicom. Kalau dia bagi replacement parts ke apa kan, aku tak tahu. Sebab aku beli pun dengan third orang ketiga. So aku tak tahu boleh dapat ganti ke tak. So kalau tahu boleh komen dekat bawah. Okey lah, mari kita pergi articulation. Okay, untuk articulation boleh pergi tunduk bawah banyak tu, atas banyak tu, boleh kiri kanan, dan kepala dia boleh rotate 360 tanpa bantuan leher. Untuk tangan boleh pusing 360, tak ada masalah, boleh buat T-pose. Dan dengan bantuan dia punya ni, dia boleh lagi atas. Okay, actually sama je kot. Macam ni lah, kalau tidak dengan bantuan dia lebih macam ni. Okay, boleh tunduk bawah ni dengan bantuan dua joint ni agak banyak, dan ke belakang banyak ni. Quite okay, bagus untuk figure macam ni. Sebab dia Spiderman, dia ada banyak moving apa semua kan, banyak action. So untuk kaki korang boleh saja macam ni, macam ni, tak kisah sebab dia getah. Dan korang juga boleh tarik, korang juga boleh pergi belakang sebab dia tak kisah, sebab dia getah. Bukan macam SHF, tapi sayang dia tak ada tie swivel, tapi dia ada sikit-sikit lah. Bukan macam SHF kan. So ada double joint dekat kenapa ni double joint? Apa dia punya? Oh, okay. Alright. Double joint dekat siku, dekat lutut. Lepas tu boleh pusing atas bawah, dan boleh rotate kiri kanan, dan ada toe pivot. Oh, untuk tangan dia ada bicep swivel, double joint dekat siku. Boleh juga, boleh tahan, not the best. Dan dia ada joint macam SHF macam ni, so boleh rotate untuk buat atas bawah macam tu. Alright. Oh, lupa ada bagi tahu dia punya web. Okay, so kali ni kita akan tunjuk video cara nak pasang dia punya accessories. So untuk tangan magnetic, kita just, so ni tangan kanan, dua-dua tangan kanan. So kita cabut, kita pasang satu saja, pasang macam tu, and then dah dia boleh lekat. Untuk kaki pula, okay, kita cabut. Dan slide dia macam tu. Sama dengan sebelah ni. Cabut. Slide this bad boy. So yeah, dia boleh jadi macam ni. Okay, so agak best untuk gimmick dia. Ingat, Mafex saja letak magnet, SHF tak ada. So untuk dia punya web, alamak, salah tangan. Untuk web pula, kita ambil salah satu, kita tunjuk salah satu. Okay, macam ni.
Dan korang just slide dia macam ni, masukkan dia macam ni. So ya, dia nampak macam ni. Right, sama juga dengan yang pendek punya, sama je, masukkan macam ni dan korang sandwichkan dia dengan tangan macam tu. Dan aku baru perasan yang dia ni datang dengan tangan penumbuk, which is SHF tak datang dengan tangan penumbuk, sayang sekali. So letak tangan ni, korang boleh posing guna web ni. So let's say korang macam ni, macam ni, macam ni. Ya, korang boleh buat posing ni. Lebih kurang lah macam ni lah. Okay. Dan tak lupa, cara nak pasang kepala Andrew, just korang pegang daripada leher, cabut, dan macam tu. Voila, dah settle. Dan untuk size comparison, kita akan letak dia di sini bagi dia berdiri elok. Apa dia macam mabuk semacam ni. Berdiri. Alright. Dan untuk size comparison, kita ada Marvel Legend pula. Kita ada Mafex Iron Man Mark 85 Endgame. So dia lebih tinggi daripada dia ni, daripada Andrew Garfield Amazing Spider-Man. Dan kita letak Wolverine, ini comic version, sebab aku ada dua Iron Man Mark 85 dengan Wolverine comic ini je untuk Mafex, dan tambah dia ni. So ini je lah aku boleh reference untuk Mafex punya figures. So dia agak tinggi sikit daripada Wolverine. Okay, tinggi sikit je. Dia bahu dia dah sama, cuma ni lebih tinggi. Dan untuk Marvel Legends, saya ada dia ni, Retro Pack 2009 Retro Series. Diorang lebih kurang sama actually. Diorang lebih kurang sama, ya. Yeah. Actually ni macam dia ni tak boleh tinggi, dia tak boleh diri dengan elok. Actually ni kinda tinggi sikit je. Dan untuk line Shinkocho Seiho atau SKC, kita ada Dark Kiva. So lebih kurang sama, dia ni lebih tinggi sikit, mungkin sebab leher dia. Okay, dan last kali, ini dia dengan musuh terketat dia, iaitu SH Figure Arts. Dan ini menggunakan kepala third party. So kalau korang nak compare dia dengan size yang legit, size yang memang dari kotak, dari kilang punya. Okay, kita dah swap kepala alien yang bulat bentuk golf ni. So dia ni macam dia ni lebih tinggi. Ya, dia ni lebih tinggi kalau guna kepala asal. So kalau guna kepala third party daripada Fahro Store, mungkin dia akan sama size. So yeah, nanti kita akan buat comparison video mungkin. Kalau itu pun kalau korang nak. Kalau korang tak nak, tak apa, aku tak buat. Tapi mungkin aku akan buat juga. So itu saja untuk video kali ni. Jadi adakah barang ni baloi ataupun tak, bagi aku baloi. Tetapi dengan defect yang aku dapat, dan dapat dua tangan, mana tangan tu, dengan dapat dua
tangan yang sama, tangan dua-dua tangan kanan magnet. Aku tak tahu. Aku 50-50 dengan company Mafex ni. Aku macam Aku nak PO, aku nak beli Deadpool tau. Nak beli Deadpool mungkin dengan Wolverine better damage. Jadi aku harap yang itu figure tu tak ada masalah macam yang ni. Aku harap. Jadi bagi aku baloi je. Dia lebih baloi daripada SH Figure Art Spider-Man Amazing Spider-Man. So apa-apa, ya, tengok macam mana. So stay tune apa semua. Bye bye.